Boleh tak kalau Abang tinggalkan semua benda ni? Abang tak takut ke kalau orang-orang yang Abang nyayang selama ni berdoa pada Tuhan macam mana? Kau jual anak aku ke? Lagipun orang tu bayar mahal. Dia dah ceraikan aku. Aku ada untuk engkau. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana cara Allah beri hidayah kepada hamba-Nya. Dan hidayah itu milik Allah. Sekarang dah nak masuk waktu subuh. Jom kita solat jemaah. Benda boleh tidur, buat apa nak solat? Azli, Farhan dah tak ada lagi dah. Fan. Yang lahat ni boleh digunakan macam taman syurga ataupun lubang neraka, tergantung pada amalan manusia di dunia. Macam mana ni Ustaz? Astagfirullahalazim. Razim, apa ni Razim? Tolong! Masuk!